saya nak bagi tahu kepada walaon-walaon dan lebay-lebay yang berada di luar, jangan skip video ini, teruskan menonton. Pada dari Diari Ketua Penerangan Keadilan Cabang Putrajaya, hari ini saya ingin menjelaskan secara tegas dan berprinsip berkenaan dengan dasar kerajaan Madani yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Anwar bin Ibrahim dalam jemputan Presiden Amerika Syarikat Donald J. Trump ke sidang kemuncak ASEAN yang akan berlangsung pada akhir bulan Oktober ini di Kuala Lumpur. Langkah ini adalah sebahagian daripada pendekatan diplomatik yang berani dan strategik. Ia bukan keputusan yang dibuat secara sembrono atau demi populariti, tetapi hasil pertimbangan mendalam demi kepentingan geopolitik rantau dan masa depan negara. Malaysia sebagai negara berkecuali dan berdaulat sentiasa mengamalkan dasar luar yang berprinsip, terbuka kepada dialog tetapi tegas dalam pendirian. Saya juga ingin menegaskan bahawa kehadiran Presiden Trump ke sidang ini tidak bermakna Malaysia tunduk kepada mana-mana kuasa besar. Sebaliknya, ia adalah peluang untuk menyuarakan pendirian ASEAN secara kolektif, termasuk isu-isu yang dekat di hati rakyat Malaysia, khususnya penderitaan rakyat Palestin yang telah dizalimi. Kerajaan Madani tidak pernah berganjak daripada pendirian tegas menyokong perjuangan rakyat Palestin. Dalam setiap platform antarabangsa termasuk ASEAN, Malaysia akan terus menyuarakan keperluan mendesak untuk menghentikan penjajahan, kekejaman dan penindasan terhadap rakyat Palestin. Kita tidak akan berdiam diri selagi Palestin belum merdeka. Dalam semangat solidariti ini, saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada para sukarelawan dan aktivis kemanusiaan dari misi Sumut Flotilla yang telah menunjukkan keberanian luar biasa dalam membawa bantuan dan kesedaran kepada dunia tentang nasib rakyat Palestin. Mereka ini adalah cerminan semangat rakyat Malaysia yang tidak gentar bersuara demi keadilan sejagat. Kita sedar bahawa terdapat pihak tertentu yang cuba memutarbelitkan fakta dan menanam persepsi negatif terhadap kepimpinan Perdana Menteri kita. Mereka menyebarkan naratif yang tidak berasas. Kononnya kerajaan ini menggadai prinsip demi hubungan antarabangsa. Saya ingin tegaskan juga di sini, kerajaan Madani tidak akan sesekali tunduk kepada tekanan luar. Setiap langkah yang diambil adalah hasil pertimbangan strategik berasaskan fakta dan demi kepentingan rakyat. Kehadiran Presiden Trump ke sidang kemuncak ASEAN juga adalah peluang untuk Malaysia memainkan peranan sebagai pemudah cara dalam dialog serantau yang kritikal, iaitu termasuk isu keselamatan maritim, perdagangan bebas dan transformasi digital. Malaysia juga sekadar tuan rumah, tetapi pemimpin suara ASEAN yang berani dan berwibawa. Kerajaan Madani telah membuktikan bahawa kita mampu berdiri di atas pentas antarabangsa dengan penuh keyakinan, tanpa perlu tunduk kepada tekanan atau retorik politik sempit. Kita mengangkat prinsip keterangkuman, keadilan dan kemakmuran bersama, bukan retorik perpecahan. Saya menyeru kepada semua pihak, terutamanya di luar sana, khususnya media dan masyarakat sivil, agar menilai dasar ini secara objektif dan rasional. Jangan biarkan suara-suara sumbang yang hanya tahu menabur keraguan mengaburi kenyataan dan kejayaan usaha kerajaan dalam memperkukuh kedudukan Malaysia di arena antarabangsa. Sekali lagi, saya ucapkan kepada saudara-saudari yang berada di luar, marilah kita bersatu mempertahankan dasar-dasar yang berpaksikan keadilan, kemanusiaan dan kedaulatan. Kerajaan Madani bukan sekadar slogan, ia adalah iltizam untuk membina Malaysia yang dihormati, berprinsip dan berperanan aktif dalam mencorak dunia yang lebih adil. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.